Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa tu'assir ya karim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami muliakan Tuan Imam, tuan-tuan, ayah ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini, insya-Allah tuan-tuan. Pada malam ini kita tengok lebih dalam lagi bab berkenaan dengan ikhlas. Baru ni kita dah tengok sipi-sipi lah. Hari ni kita tengok, kita cuba terjun lebih dalam kerana ada ikhlas ni, sebab dia ikhlas ni dia nyawa. Ikhlas tu ialah nyawa. Jadi semua benda kat dunia ni ada nyawa dia. Semua benda kat dunia ada nyawa. Pokok ada nyawa, semua ada nyawa lah. Semua makhluk yang Allah jadikan ada nyawa dia. Amalan kita juga makhluk. Allah ciptakan, kita dapat buat. Maka amalan kita itu ada nyawa dia. Nyawa dia adalah ikhlas. Nyawa dia adalah ikhlas. Jadi nyawa ni memang payahlah kita nak cari. Nyawa kita pun tak tahu kat mana kan. Tuan-tuan cuba tunjuk nyawa kita kat mana. Tapi nak tunjuk, macam tu lah nak tunjukkan ikhlas tu kat mana. Cuba kita tunjukkan nyawa kita kat mana. Kat mata, kat telinga, kat kaki, kat hati. Tak ada, tak tahu kat mana lah. Maka macam itulah ikhlas dia. Macam itulah ikhlas itu. Kerana itu tuan-tuan, dalam kitab Futuhul Ghaib, Syekh Kailani, dia sebut awal-awal dia beri nasihat kepada kita. Kita hidup kat dunia ni ada 3 benda. Apa-apa yang kita buat, kita jangan lari daripada 3 benda ni. Masak ke, tidur, bangun kita, payung sajid, balik-balik, kemudian kita, semualah. Daripada bangun tidur sampai tidur balik itu, semuanya kita jangan lari daripada 3 benda. Yang pertama, benda yang disuruh. Yang kedua, benda yang dilarang. Yang ketiga, benda yang ditentu. Kan? Benda yang disuruh, benda yang dilarang, benda yang ditentu. Yang diqadarkan, yang ditentukan, yang diqadarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi melangkah kita itu, kata Syekh Kailani, kita jangan lari daripada 3. Pertama, perkara yang amrun yamtasiluhu. Perkara suruhan, kita sedia untuk melaksanakan atau untuk mencontohkan. Yamtasiluhu. Yamtasiluhu ni maksudnya kalau patung tu serupa dengan orang itu, maka itu dikatakan sekarang imtisal, serupa. Jadi kita yang pertama, perkara suruhan tu kita pastikan serupa. Bulat Allah Ta'ala, bulatlah kita. Macam itulah. Yang kedua, wanahyun yajtanibuhu. Perkara larangan, dia sedia sentiasa untuk menjauhkan. Dan yang ketiga, waqadarun, ketentuan Tuhan. Waqadarun yardabi, ketentuan Allah Ta'ala, sakit, poning dan sebagainya, yardabi, dia redha. 3 tu lah. Suruh, larang, benda yang ditentukan Tuhan. Pegang tu dan 3 benda tu. Itu basic dia. Itu basic kita
belajar tasawuf. Basic kita belajar tasawuf. Untuk itu, di antara perkara yang disuruh ialah ikhlas. Di antara perkara yang disuruh ialah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dalam buku yang dah kita bekalkan pada kita tu, buku 36 dan 37 dan 38, kita dah bincang dulu bahawa kita dah bincang pengertian dia, tanda ikhlas, dan kita bincang kelebihan ikhlas. Kita dah azam dulu tuan-tuan bahawa bila kita bincang kitab tasawuf ini, kita akan cuba untuk menghadamkannya dengan beberapa saranan yang diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan nanti kita akan dapat serba sedikit tahu formula-formula dia bagaimana untuk kita ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ikhlas ni adakah kita ngobarkan dan buat kerana Allah Taala? Kan ikhlas tak? Ikhlas. Dan buat ni lillahi ta'ala. Adakah ikhlas macam tu? Dan buat ni ialah kerana Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya itu adalah ikhlas budak-budak kafar. Itu ikhlas budak-budak kafar. Kau sebab apa kau makan? Lillahi ta'ala. Sebab kau pergi sekolah? Lillahi ta'ala. Kenapa engkau baca buku? Kerana Allah Ta'ala. Sesungguhnya, ikhlas tadi ialah dia dorongan hati tu. Itu penting tuan-tuan. Tuan-tuan yang kau faham, akak masak apa ni? Masak kicap. Kalau masak kicap, lillahi ta'ala. Itu lafaz dia. Tapi ikhlas tu kat mana? Duduk ikhlas tu kat mana? Dorongan hati tu. Dorongan hati itu. Itu dikatakan sebagai ikhlas. Dia kata innama an-niyatu inbi'asul qalbi. Innama an-niyatu inbi'asul qalbi. Sesungguhnya yang dikatakan niat itu ialah yang menjadi dorongan kepada hati. Dalam, bukan yang lafaz kita ngobarkan tu. Macam tu cuma lafaz anak-anak kita kat kafar. Jadi dorongan hati itu dia adalah merupakan dorongan hati. Dorongan hati ini dia mengalir seumpama ilham daripada Allah Ta'ala. Dia seumpama ilham daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ikhlas ni tuan-tuan, ataupun niat ni, dia tak boleh kita usahakan. Niat ni, dia tak boleh kita usahakan. Dia akan lahir bila kita ada rasa khauf dan rajak Allah Ta'ala. Dia tak boleh nak usahakan. Dia adalah dorongan hati dan dia perkara yang boleh diusahakan itu senang dan kadang-kadang dia susah kita nak usahakan. Jadi biasanya orang ikhlas ni, kalau hati dia sentiasa cenderung pada agama, hati dia tu tak ada simpan buruk. Orang yang akan Allah kurniakan ikhlas itu, hatinya tak ada bank keburukan. Dan nama tu ke dia ni. Semua ada kat hati dia simpan. Itu tak apa dia. Orang yang ada macam tu kan, nanti apa dia buat semua sebab itu. Orang yang ada simpanan kejahatan dalam dirinya, maka dia buat kebaikan. Kebaikannya biasanya adalah untuk menjawab kejahatan dia. Contoh apa tuan-tuan? Contoh macam ni.
Orang tu baik madrasah. Madrasah Wah, macam dia seorang punya madrasah ni. Dah simpan kan? Dia pun baik madrasah kan? Dia pun baik madrasah. Maka madrasah yang dia buat tadi bukan dorongan daripada lubuk hati dia, tapi kerana dia ada simpan untuk menyaingi kawan dia, untuk menyaingi lawan dia. Sebab apa dia tak dapat ikhlas itu? Sebab dia ada simpan. Dia ada simpan benda. Jadi sebab itu di antara orang yang berjaya dapat nikmat ikhlas itu ialah bila tidur tu dia akan maafkan semua orang. Tak ada langsung simpan dendam tu. Kek suami tak ada simpan dendam, kek isteri pun tak ada simpan dendam, kek anak pun tak ada simpan dendam, kek jiran tak ada simpan dendam, tak ada lah. Dia tak ada simpan apa-apa. Tidur betul-betul. Tak adalah fikiran tengok atas tengok bawah. Orang macam tu nanti bila dia buat apa-apa besok harinya, maka dia sesungguhnya kerja yang ikhlas itu cuma akan keluar daripada jiwa yang bersih. Macam itulah. Dalam tu. Kita janji kan kita nak pergi dalam lagi. Jadi persoalannya macam mana kita nak bersih ke jiwa? Inilah cara kan. Kita belajar sikit-sikit perlahan kan. Kita buat sikit-sikit, dapat sikit kita buat sikit-sikit. Tuan-tuan yang dirahmati. Ya tuan. Tiba-tiba yang si seorang tu dia buat, yang dia buat tu dia macam tak ikhlas ke? Ya. Yang pertama dia ikhlas kan? Ini yang orang yang buat tu aku buat lah. Dia buat tu kerana di atas hendak dendam ataupun ada cemburu pada dia. Ada kecemburuan. Jadi ada kecemburuan tu. Dia buat juga kebaikan tapi ada lagi perasaan. Yang penting bahawa tu yang saya ngomong tuan-tuan, dia ikhlas ni payah tak dapat. Payah. Cakap boleh lah. Lillahi ta'ala tadi ni kan. Dan kau tak tahu dan kau. Lillahi ta'ala ni, lillahi ta'ala. Cakap boleh. Yang tukang cakap ni pun sama itu. Cakap boleh kan. Tapi dia kan. Kalau satu detik kita dapat ikhlas betul Allah Ta'ala, cukup untuk kita. Detik je. Hidup kita banyak kita buat ni. Ada satu detik memang itu ikhlas betul Allah Ta'ala. Cukup untuk kita. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar, amalan dia, kut ditimbang. Bawa amalan Sayyidina Abu Bakar, kumpulkan semua amalan umat Muhammad SAW, timbang dengan timbangan Sayyidina Abu Bakar, bawa amalan Sayyidina Abu Bakar. Jadi tuan-tuan, bukan saya nak nakut dah, tuan. Tak ada beramal, langsung dapat. Dapat sepicing pun, cukup sepicing tu tuan-tuan. Sepicing tu kalau kita tidur siang, tengah hari tu, kita terlelap sikit. Tu tidur tu cukup hilangkan ngantuk. Macam tu lah ikhlas tu kan. Kita dapat sikit tu pun kadang-kadang tu hilang betul semualah itu. Itulah dapat bekal kita sampai ke malam. Dapat kita ikhlas. Jadi kena carilah. Kena kita sama-sama belajar pembelahan tuan. Kita belajar pembelahan kan. Sebab tu kita bila kita ambil wudu kan, apa doa kita? Allahumma ja'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami ini dikatakan orang yang sentiasa bersih. Bersih jiwa dia, bersih rohani dia. Kita minta Allah Ta'ala. Benda ni kerja Tuhan. Benda ni kerja Allah Ta'ala. Cuma ulama-ulama susul. Kita bincang tuan-tuan dekat sini untuk kita bantu sesama kita. Saya pun bantu diri saya, tuan-tuan pun bantu diri kita untuk sama-sama kita ni dapat sampai kepada hakikat ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia
kita dengan Allah Ta'ala ni, nanti saya sebut tuan. Ni tuan kena faham betul. Kita tengok betul ya. Kayak mana kita. Tak buka ni mana ni? Tak rongah kan? Kita dengan Allah Ta'ala ni, ada yang apa kita gambarkan sebagai al-ahwal. Ada yang kita gambarkan sebagai al-maqaman. Ni ahwal boleh, okay, boleh kan? Faham tak? Ahwal dan maqaman. Yang ni, ahwal ni, kurniaan. Maqamat tadi, kita boleh usaha. Contoh apa? Contohnya perasaan takut, harap. Ini kurniaan Tuhan. Ikhlas. Maqamat ni, usaha, taubat. Taubat boleh usaha. Apa lagi? Sabar. Sabar boleh usaha. Apa lagi? Zuhud. Zuhud boleh usaha. Tawakal. Ini boleh usaha. Redha. Ini boleh usaha. Ini takut, harap, yang ni kurniaan. Ahwal. Ada maqamat. Bila kita mengaji tasawuf nanti, dia ada sebut. Kadang-kadang dia sebut ahwal. Kadang-kadang dia sebut maqamat. Kau tinggi maqam kau tu. Maqam tu maksudnya lah tuan-tuan, kita dapat satu benda tu hasil usaha kita. Kita dapat kedudukan taubat sebab kita taubat. Kita dapat maqam, kita dapat sabar sebab kita dapat maqam sabar sebab kita sabar. Ini boleh usaha. Ini boleh usaha. Tapi ada benda-benda yang tak boleh usaha. Kurnia Allah Ta'ala. Ini tak boleh. Takut, ikhlas. Kemudian kita takut, ikhlas, yakin. Muraqabah kepada Allah Ta'ala. Itu kurniaan Allah Ta'ala. Jadi, saya sebut tuan, bahawa ikhlas tu dia Allah bagi. Ikhlas tu kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita belajar sedikit sesama macam mana kita nak dapat kok selamun kok cantu Ustaz parah betul lambat tadi je. Yo lah, parah itu. Tak ada langsung pun nak bawa, tak ada pun nak bawa tu. Jadi sebab tu tuan-tuan, baki yang ada ni kan, tuan-tuan buat elok-elok. Jangan susah dia kan. Duit yang ada sikit tu buat elok-elok. Ada pecen lebih tu kan, ada macam besar kan, buat elok. Mana yang pecen kecil buat cara lain. Kita buat. Sebab kita nak ngajar tu, nak ngajar. Allah terima tu. Boleh tak? Sebab tu yang Nabi kata dalam Ihya, dia kata niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang mukmin adalah lebih baik daripada amalannya. Niat mukmin lebih baik daripada amalannya. Amalan kita tadi kita dah sebut, Syekh kali ni sebut 3 kan. Dalam hidup kita kena ada 3. Benda suruh, benda larang, benda ditentukan. Kita ingat tuan-tuan, bila tuan-tuan melangkah pastikan. Ini suruh apa ni? Larang tadi. Dan sakit. Ni benda apa ni? Aku sakit. Dapat anak yang payah botu dengan anak saya ni Ustaz. Tak mau saja deh. Tak mau deh. Itu dah Allah tentukan. Jangan kita malu. Jadi kita melangkah aja ada 3, ada yang dia suruh, ada yang dia larang, ada yang dia tentukan. Itu dia kena jadi, kita nak ngabarkan apa tu humum. Humum ni maksudnya
menjadi bondo nak ngubah kan, polak alah kepala kita mikir. Macam tu lah silat. Kau polak kepala kau mikir sebab apa? 3 warna tu lah. Polak betul dia mikir. Polak kita mikir 3 warna tu. Kena buat macam tu. Dalam setiap benda yang kita buat. Polak kan? Tahu tak polak? Payah waktu kan. Orang Somban kan. Orang Melaka ni tak faham. Polak ni imih lah. Imih. Orang baru kata polak. Jadi 3 benda tadi, kita kena gimihkan diri kita fikir benda tu. Fikir sepanjang masa. Benda yang dia suruh, benda yang dia larang, benda yang dia tentukan. Jadi amalan kita ni, kalau ikut dalam kitab Mukhtasar Minhaj, dia kata, amalan kita ni terbagi 3. Amalan kita terbagi pada 3. Ini kita cerita apa tuan? Cerita berkenaan dengan niat. Dengan niat. Ini yang saya gambar tadi, kita belajar sikit-sikit macam mana kita nak menggandakan kebaikan. Macam mana kita nak menggandakan kebaikan. Cara kita nak menggandakan kebaikan, dia berkaitan dengan niat tadilah. Di sini ulama Syekh ni dia berikan panduan kepada kita dalam kita bincang bab ikhlas ni, termasuk juga iaitu tajuk berkenaan kita faham amalan tadi terbagi kepada 3. Ada perkara maksiat, ada perkara ketaatan, ada perkara yang harus. Ada perkara maksiat, ada perkara taat, ada perkara yang harus. Sebab apa kita nak bincang ni? Sebab kita nak tengok nanti macam mana kita nak jadikan ketaatan kita itu berganda. Bagaimana kita jadikan ketaatan kita itu berganda. Yang pertama, amalan yang pertama ialah dikatakan sebagai yang disebut sebagai maksiat. Maksiat ni, benda maksiat ni, dia tak boleh berubah dengan niat. Kau buat apa ni tu? Dia macam ni tapi niat dia tak ada. Ikhlas dia. Benda maksiat, dia takkan boleh berubah dengan niat. Mencuri, pelaban curi lah. Dia nak serakah. Makan riba. Ataupun dia ni banyak sekarang tuan-tuan. Banyak ni. Dia makan duit rasuah. Lepas tu pergi Mekah. Guna duit tu nak cuci je. Dia menang loteri. Lepas tu jemput orang surau makan tahlil rumah dia. Apa yang tidak? Itu bincang lain dia kan. Ada orang memang terkenal kaki loteri. Sehari tu dia menang. Dia pun ajak mam dia. Jemput malam ni, dapur, rumah, kena pergi syukuran dia. Jadi bila macam tu, tuan tengok. Kalau macam tu, tuan tengok. Kadar kenduri dia tu, atas dia mampu ataupun luar kemampuan dia. Kalau kadar kendurian tu memang dia mampu. Tapi kalau kadar kenduri dia tu dengan kemah aircon semua sekali, pelik sangat, itu sure lah duit loteri tu. Tengoklah macam tu. Jangan tak boleh saja pula. Tengok dia punya tu. Jadi maksiat, ia tak berubah dengan niat. Contohnya, orang yang buat masjid guna harta haram. Sebab niat baik tadi, dia tidak akan memberi kesan, bahkan berniat baik, tapi disempurnakan dengan cara kejahatan. Maksiat merupakan satu kejahatan yang baru. Satu benda, tuan, kena ingat sesama lah. Dia kerajaan. Konokan cukai tinggi-tinggi. Tujuan dia nak buat sekolah. Ambil duit rakyat.
maka itu tertolak. Itu contohlah. Dia ataupun contohnya kalau kita ngobarkan cukup kan? Okey. Tapi saya nak simpulkan tuan-tuan bahawa niat boleh mengubah satu ketaatan menjadi maksiat. Niat boleh mengubah taat jadi maksiat, tetapi tidak sebaliknya, iaitu ia tidak boleh mengubah maksiat menjadi ibadat. Maksiat tak boleh menjadi ibadat. Yang kedua, faham itu kan? Pertama sekali itu faham lah. Ini bab ikhlas lah ni. Yang kedua tuan-tuan, amalan kita iaitu ketaatan. Jenis yang kedua ketaatan. Kesahihan satu ketaatan dan bergandanya pahala ketaatan tersebut bergantung pada niat. Ini kita lah ni. Itu saya mau bahas tadi. Kita dah hujung. Tuan-tuan pastikan bahawa kita dengan Allah Ta'ala, dengan duit kita yang ada sikit tu, dengan tenaga kita yang ada sikit, masih sihat lagi ni, kita pastikan kita maksimumkan niat. Maksimumkan niat apa yang kita buat. Akak kau masak kicap, jangan mikir masak kicap ya. Dia kena banyakkan niat. Syih ni aja. Kesahihan sesuatu ketaatan dan bergandanya pahala ketaatan tersebut bergantung kepada niat. Maksud kesahihan sesuatu ketaatan ialah dia berniat melakukan ibadat semata-mata kerana Allah Ta'ala dan tidak kerana yang lain. Sekiranya amalan itu dilakukan dengan riak, amalan itu akan menjadi satu maksiat pada Allah Ta'ala. Manakala maksud berganda, bergandanya pahala ialah dengan banyaknya niat yang baik. Pahala akan berganda. Misalnya tuan-tuan hari Rabu kita belajar. Datanglah kan, kita datang belajar sesama kita kan. Tuan-tuan kalau datang belajar, semata-mata niat nak belajar, dapat satu. Tapi kalau kita datang belajar, kita ngobarkan, saya datang belajar, pertama nak belajar. Yang kedua, saya nak jadikan amalan orang Satria ni awal Rabu ada kelas. Yang ketiga, saya nak jadikan dia ni syiar agama saya. Yang keempat, saya nak jadikan besok anak cucu saya biar dia tahu bahawa tukar ada belajar. Yang kelima, niat nanti. Niat. Banyak-banyak. Orang kampung niat apa tadi? Tapi nak jawab dulu. Macam tu tuan-tuan. Itu jalan kita nak dapat ikhlas saja. Jalan kita nak dapat ikhlas ialah kita banyakkan niat itu. Dengan sendirinya nanti, niat-niat kita yang selain pada Allah Ta'ala itu akan hilang. Akak masak kan, jadilah contoh dia. Niat, banyakkan niat. Amalan ketaatan boleh diniat dengan beberapa kebaikan. Setiap niat tersebut diberi pahala dan pahala itu kemudiannya akan berganda 10 kali ganda. Umpamanya orang yang duduk dalam masjid. Amalan ini adalah satu ketaatan. Tapi dalam dia boleh memasang pelbagai niat yang baik. Contohnya berniat menunggu masuknya waktu sembahyang. Tuan-tuan duduk kan? Tuan-tuan duduk sini, niat tunggu masuk sembahyang. Maka tuan-tuan dapat pahala ribat. Ribat tu ialah orang duduk di perbatasan negara Islam. Orang yang tunggu waktu sembahyang ni umpama orang duduk di sempadan negara Islam. Ribat. Maksudnya sebelum masuk maghrib dia dah sedia. Isyak. Sebelum masuk asar, sebelum masuk zuhur dia dah sedia. Sebelum masuk asar dia dah ready. Itu ribat. Ribat tuan-tuan. Itu saya ngomong tadi, kita dah hujung-hujung ni kan, pastikan kita buat macam tu. Tak rugi. Orang pecen pun nak buat ni kan nak obeh bagai. Kita kan nak obeh, nak pergi kebun semua kan, nak pergi nanam durian bagai. Nanam pun tak larat dah.
Jatuh tengah ladang tu kan, puai lah rumah cari boleh lagi. Tapi niatkanlah. Kalau tuan-tuan nanam pun, niatkan. Niatkan, betul penting niat. Niatkan, kita pergi kebun, niatkan tanah tu tak mati. Kalau mati tanah esok, rampih dah orang. Dan itulah. Saya nak pastikan bangsa saya ada sentiasa tanah dia. Niat tu tak, niat banyak. Niat macam tu. Itu yang saya ngobar dulu. Tuan-tuan pergi komeh tak rumah kampung tu. Dia semua tu niat tu. Okay. Seterusnya tuan, di sana ada perkara harus. Perkara harus ya. Perkara harus macam mana kita nak dapat pahala, iaitu dia kata semua perkara harus dilakukan mengandungi satu atau beberapa niat yang menjadikannya sebagai satu ibadat dan seterusnya membolehkan mencapai kedudukan yang tinggi. Alangkah ruginya orang yang lalai untuk berniat dalam perkara harus agar menjadi ibadat. Lalu dia melakukan perkara harus itu sebagaimana dilakukan oleh binatang yang tidak berakal, sia-sia, tipu, sia-sia tanpa ada niat. Seorang hamba tidak seharusnya memandang mudah dan remeh terhadap lintasan hati dan detik-detik waktu, kerana ia akan dipersoalkan pada hari kiamat. Kenapa dia melakukannya? Dia sama 3 tadi kan. Dan apakah niat atau tujuan dia melakukannya? Contoh berniat dalam perkara yang harus yang menjadi ibadat ialah memakai bauan yang harum. Dia memakainya dengan niat ikut sunnah Rasulullah, memuliakan masjid serta menghapuskan bau yang busuk boleh menyakitkan hati orang lain. Imam Syafi'i pernah berkata, siapa yang elok baunya, maka bertambahlah akalnya. Antara perkara yang harus juga ialah melatih minda agar kebijaksanaan dan kecergasan bertambah, seterusnya memudahkan memahami perkara penting dalam agama. Kata seorang ulama, aku suka setiap perkara yang dibuat mempunyai niatnya sehingga ketika makan, minum, tidur dan juga masuk bilik air, semua itu boleh diniatkan untuk menghampirkan diri pada Allah Ta'ala. Kerana setiap perkara yang menjadikan badan sihat dan hati yang tenang termasuk perkara yang penting dalam agama. Jadi kalau kita makan, niatkan, penting niat. Jadi yang saya simpulkan tadi bahawa niat tadi bukan lafaz tetapi adalah apa yang kita ngomongkan tadi, iaitu dorongan dari hati. Dorongan dari hati dan mengalir seumpama ilham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya kita pergi dalam sikit lagi. Ini satu kisah ni tuan-tuan. Satu kisah berkenaan dengan apa yang kita buat ni memang kita kena niat. Jangan sekali-kali kita kena ubahkan buat sebab lain. Itu leceh kan. Ada satu kisah riwayat daripada Hasan, dia kata pada zaman dulu ada sebatang pokok. Zaman dulu ada sebatang pokok yang disembah oleh orang ramai. Seorang lelaki pergi kepadanya, berkata, aku akan tobang pokok itu. Dia pun pergi untuk menebangnya semata-mata kerana Allah. Di pertengahan jalan, dia bertemu dengan syaitan yang menjelma sebagai seorang lelaki dan berkata kepadanya, apa yang kamu ingin lakukan? Dia berkata, aku mahu menobang pokok ini yang disembah selain Allah Ta'ala. Syaitan berkata, jika kamu tidak menyembahnya, maka apakah mudaratnya terhadap dirimu apabila orang lain menyembahnya? Lelaki itu berkata, aku tetap akan menebangnya. Syaitan itu berkata padanya, adakah kamu mahu perkara yang lebih baik dari melakukan perkara ini? Iaitu jangan tebang pokok itu dan kamu akan mendapat sebanyak 2 dinar yang terletak di bawah bantal kamu setiap pagi. Lelaki itu berkata, siapa yang akan berikan? Syaitan berkata, aku. Dia pun pulang ke rumahnya dan pada pagi esoknya dia mendapati 2 dinar di bawah bantalnya. Dinar ni, 1 dinar lebih kurang dalam RM7. 2 dinar ni 1,400 lah. Pagi berikutnya, dia mengangkat bantalnya tetapi tidak menjumpai apa-apa.
serta-merta dia naik marah, kembali berazam untuk menebang pokok tersebut. Syaitan kembali menjema di depannya dalam bentuk rupanya, berkata, apa yang kamu mahu lakukan? Dia berkata, aku mahu tebang pokok ini yang disembah selain Allah Ta'ala. Syaitan berkata, kamu bohong, kamu tidak mampu menebangnya. Lalu lelaki itu marah ke depan untuk menebangnya. Tiba-tiba syaitan itu memukulnya sehingga jatuh tersungkur, lalu mencekiknya sehingga hampir membunuhnya. Kemudian syaitan berkata kepadanya, kamu tahu siapa aku? Akulah syaitan. Syaitan berkata lagi, kali pertama kamu datang untuk menebang pokok ini, kamu memang marah kerana Allah Ta'ala. Dan ketika itu aku tidak boleh mengalahkan kamu. Dengan 2 dinar itu aku berjaya menipu kamu, lalu kamu tidak menjadi tebangnya. Apabila kamu kembali untuk kali kedua, ketika itu kamu marah kerana 2 dinar tersebut. Oleh sebab itu, aku berjaya mengalahkan kamu. Jadi itu kena kisah yang diberikan oleh Syekh di sini berkenaan dengan itulah. Dia kena kita nak ngabarkan dia kena hati-hati betul-betul. Kena hati-hati betul-betul. Okey. Kita tengok sikit lagi ya. Ni penting ni. Hukum niat yang bercampur aduk. Hukum niat yang bercampur aduk. Kita pernah sebut sikit dulu, tapi sebagai kita nak tutup bab niat ni, kita ambil sikit, iaitu hukum niat yang bercampur aduk. Amalan yang dilakukan kerana riak akan merugikan pelakunya, bahkan bukan menguntungkannya. Ia menjadi sebab kepada sesaan. Sebagaimana juga amalan yang tulis ikhlas pada Allah menjadikan sebab kepada pahala. Kedua-dua bahagian ini adalah jelas dan tidak diragui lagi. Apa yang kita mahu perkatakan ialah berkenaan amalan yang bercampur aduk dengan penyakit riak. Macam nak buat. Dan dorongan nafsu yang lain. Dia buat bercampur. Campur di antara riak dengan ikhlas. Dengan benda yang lain. Ada perbezaan pendapat dalam hal tersebut, adakah dia mendapat pahala, berdosa atau tidak. Hadis-hadis membincangkan perkara tersebut secara zahirnya bertentangan antara satu sama lain. Apa yang jelas kepada kita, ilmu dan jawapan sebenar adalah di sisi Allah Ta'ala lah. Wallahu a'lam. Yang tahunya ialah kita perlu lihat kepada setakat mana kekuatan dorongan tersebut. Payahlah Ustaz ikhlas ni. Memang payah. Okey, sekarang macam ni. Kita tengok. Mana kuih? Buih tu member bercampur. Kok macam tu tak payahlah baik apa-apa. Tak baik apa-apa parah hal. Ada rumah lah. Tak baik apa-apa. Jadi tengok mana kuih. Sekiranya dorongan agama dengan dorongan agama kuat, dengan dorongan nafsu, kedua-duanya akan saling berlawanan dan akhirnya semuanya gugur. Sama. Sebab ada kepentingan, sebab nafsu, sebab agama dan juga sebab nafsu, sama kuih. Akhirnya dua-dua gugur. Pelakunya tidak akan mendapat apa-apa pahala ataupun dosa. Sekiranya dorongan riak lebih kuat. Riak lebih kuat. Amalannya menjadi rosak dan dia akan menerima hukuman. Walau bagaimanapun hukuman tersebut tidaklah seberat orang yang melakukan semata-mata riak. Maksudnya riak tu datang kemudian. Riak tu datang kemudian. Dia buat dengan Allah Ta'ala. Tapi dah lama tu, wah deh. So, you Satria ni Pak deh. Hati itu ada den dia. Mula dia ikhlas tapi datang kemudian. Bila datang kemudian tadi, walau bagaimanapun, sesungguhnya amalan jadi rusak dan dia akan terima hukuman. Tapi kalau dia riak daripada awal, memang dia buat tujuan dia nak tunjuk, maka itu memang dia telah syirik khafi, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sekarang tuan-tuan persoalannya, macam mana kita nak ikhlas dalam, kita nak benar dalam percakapan kita. Okay. Kita bercakap. Cakap kita tu ikhlas ke tidak?
kita bercakap, cakap kita tu ikhlas ke tidak? Benar atau tidak? Jadi Syekh ni sebut bahawa kita bila cakap, kita kena benar dalam percakapan. Contohnya apa? Contohnya dia berdoa. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa. Tapi dalam masa yang sama, dia rasa orang lain manusia boleh tolong dia juga. Dia minta tolong Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, hati dia tertik tak? Tuntukan tolong Eden. Tengok. Maka dia tidak benar dalam percakapan dia. Menjadi kewajipan setiap hamba agar memelihara kata-katanya. Jangan sekali-kali berkata kecuali yang benar. Benar dalam kata-kata merupakan jenis benar yang paling masyhur dan jelas. Hendaklah dia menjauhi perkataan secara ta'arid kerana ia menyerupai pembohongan kecuali dalam beberapa keadaan. Jadi yang disebut kat situ jangan maksudnya contoh apa tuan sebut ya. Bila seseorang itu bermunajat, berdoa, dia hendaklah menjaga maksud doanya. Misalnya doa, ya Allah, engkaulah Tuhan langit dan bumi. Ya Allah, kaulah tompet dan mengadu. Kaulah Tuhan langit dan bumi. Tapi hatinya berpaling kepada Allah Ta'ala. Bila dokek dengan tompet dia berdoa, ya doa. Tapi bila keluar daripada tompet doa tu, dia paling kepada Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya itu bukan yang benar. Itu bukan yang benar. Bila seorang bermunajat, berdoa, dia hendaklah menjaga kebenaran maksud doanya. Contohnya, aku hadapkan mukaku pada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jika hatinya berpaling daripada Allah Ta'ala kerana sibuk memikirkan hal keduniaan, dia sebenarnya telah berbohong dalam doanya. Pandai kan, payah kan? Contoh kita nak buat itu. Ya, doa kepada Allah Ta'ala tu memang agak betul kat dia. Kita ni tuan-tuan, kita, semualah orang kita ni, biasanya Allah Ta'ala tu akan last sekali kalau dia sakitnya, kalau dia susah. Kalau susah, pertama dia akan telefon ayah dia. Ya, susahlah. Ayah pun susah yo. Tapi nak bantu kau dah. Telefon nak abang kan. Bang susah lah abang. Bagi sikit lah. Tapi abang tak cukup yo. Lepas tu telefon lah Pak Saudara. Pak Saudara pun serupa yo. Sama yo. Semua tak nak tolong. Akhirnya, bila tak payah tolong semua, baru dia salah tak, baru dia berdoa Allah Ta'ala. Ini banyak berlaku ni. Allah tu kemudian. Tuan-tuan jangan buat macam tu. Kalau jumpa belum? Dah jumpa je belum? Dah. Dah jumpa je belum? Dah. Dah jumpa je belum? Dah. Tak payah semua, tak payah. Berdoa lah. Tuan, banyak berlaku ni. Ngaji tasawuf, tak macam tu dah. Tuhan tu kemudian. Tuhan tu kemudian. Dah tak boleh apa-apa, bersurah kepada Allah Ta'ala. Tuhan tu kena dulu kan. Itu yang saya kata tadi bahawa kita benar dalam kita punya percakapan. Tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian yang keduanya, untuk dapat ikhlas juga ialah pertama kita kena, untuk dapat ikhlas pertama kita kena betul. Apa kita cakap tu, apa yang kita cakap itulah yang ada kat sini. Yang kedua, benar kita betul dalam niat dan hendak kita. Benar dalam niat dan kehendak kita. Yang ketiga, benar dalam keazaman serta tunaikan dia. Benar dalam azam kita. Yang keempat, benar dalam amalan. Benar dalam amalan. Kan? Contohnya apa? Dia ni kok jalan khusyuk betul nampak. Dia macam orang khusyuk. Tapi hati dia semua tak khusyuk. Tak betul lah amalan dia. Kan? Dia macam orang khusyuk betul, tapi hati dia tak khusyuk. Maka sesungguhnya batinnya tidak sedemikian, itu bermakna tidak bersifat benar dalam amalan dia.
Jadi tuan-tuan, itu di antara beberapa perkara mungkin yang boleh kita sebutkan. Yang tinggal tadi ialah benar dalam niat dan kehendak. Benar dalam niat dan kehendak. Benarlah. Misalnya apa? Misalnya, sebab tu tuan-tuan bila kita nak korban tu kan, sini ada korban. Siapa dah niat dia korban tu wajib dia buat. Dah khabar kan. Abang kau dapat pension bulan ni rasa dia korban lah. Macam mana tu jadi tak korban ni? Dah tu kata ketok. Dia dah sabut kena buat. Kalau tidak nanti dia berusta dengan dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas dalam dia punya kata-kata dia. Azam dia. Benar dalam azam. Benar dalam azam maksudnya tunaikan azam pula ialah bersifat benar, azamnya sanggup menunaikan janji dan azamnya. Abah sok aku dapat duit bonus tu, bawilah kau sikit. Biasanya dia deh. Tapi orang macam tu tuan-tuan takkan terbina ikhlas dalam diri dia. Takkan terbina ikhlas dalam diri dia. Jadi yang penting apa yang Syekh ini sebut bahawa jalan untuk kita, dia bantu kita untuk dapat ikhlas. Pertama, kita benar dalam percakapan. Yang kedua, dia kata benar dalam niat dan kehendak kita. Dan benar dalam azam. Kemudian kita benar dalam amalan kita yang dia cadangkan kepada kita untuk kita dapat jalan ikhlas. Namun begitu dia kata susah tuan. Namun begitu untuk mencapai orang Namun begitu, untuk mencari orang yang mencapai ke tahap benar dalam semua makam ini adalah perkara yang amat sukar. Perkara yang amat sukar. Mungkin ada yang mencapai tahap tersebut dalam beberapa makom, tetapi tidak pada perkara makom yang lain. Antara tanda orang yang bersifat benar dalam makom-makom ini ialah menyembunyikan musibah yang menimpa. Itu sudah. Kita sembunyi musibah yang menimpa. Sebab orang mukmin ni dia akan sentiasa nampak gembira. Dia tak menunjukkan duit sepusin, muka sepusin. Jangan menunjukkan muka sepusin. Menyembunyikan musibah menimpa dan juga semua ketaatan dilakukannya. Itu tanda orang dia. Sembunyikan musibah kita dan juga kita sembunyikan ketaatan yang kita lakukan. Bahkan dia tidak suka jika orang lain mengetahui akan kebaikan ketaatan yang dia lakukan. Itu tuan-tuan yang antara beberapa langkah untuk kita dapatkan keikhlasan. InsyaAllah nanti sesama kita sambung sikit lagi. Lepas ni insyaAllah kita akan tengok bab berkenaan dengan khauf dan juga roja insyaAllah. Allah, tuan ada soalan? Ada tambahan? Memiliki sifat kaya diri dalam ikhlas. Ya. Memiliki sifat kaya diri dalam ikhlas. Memiliki sifat kaya diri dalam ikhlas. Apa maksud dia? Kaya diri. Apa yang saya nak ulas saya tidak? Kaya diri dalam ikhlas. Memiliki sifat kaya diri dalam ikhlas. Itu tinggi tu. Jadi insyaAllah simpan dulu tu. Jadi tuan saya simpulkan tadi, pertama kita belajar apa tadi? Boleh ulang balik tak pertama? Ingat 3 kunci ni. Suruh, larang, tentu. Jalannya, fikirlah barang tu. Dah hidup kita. Mudah-mudahan kita berikan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tuan, minta maaf. Saya punya izin awal ya. Aku lakukan hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.